7:24 and we are at Petronas. Lepas tu tak tahu lah pasal 11 ke apa, tapi ya, macam masa pasar raya. Hantar dulu pakcik ni, lepas tu baru kita gerak. Okay. Panas gila guys. Panas doh. So sekarang kita orang dekat R&R. R&R tak apa. Okay. Tunggu jangan nanti makan ni. Sekarang dah ada selera dengan ayam. Kan dulu kita makan ayam kan. Sedap ni. Kan ayam nanti kan. Kau nak sedap tak? Tak berbantu. Di situ order sup campur tapi banyak barang dah tak ada. Itu akan tunggu lah ada. Lagi bila? Lama dah. Masa ni makan masa adik buat cerita. Sekali kedua ada, sekali hari tu. Kalau lepas kan? Kalau lepas tu tak lebih satu. Mana dekat Serambi? Kalau ni dah sampai pukul 4. Tiriring, muka masing-masing pun dah tak larat lah. So this is day 2.
of us at Sungai Petani. Yes, agreedness. So hari ni kita nak pergi Keduri Atira. Ya Allah, Mi tengok Mi kat belakang. Kat belakang sana. Mana? Panjang betul. Oh, alo. Oh my god. Kat stesen minyak kan ada yang ayak tu kan? Kita isi minyak kat gigi. Boleh cuci. Ayat tu candek. Itu je lah kot. So sekarang kita nak cari makan dulu. Sekarang pukul 9.48 pagi. Udah jalan. 30 minit tunggu. Siap. Kita satu belakang. Tapi jangan terbuka naik. Berapa ringgit? RM3.6. Lupa nak tutup. Tutup kamera cepat ah. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ya. Siapa tu? Tapi menyanyi dah berapa ni? Kalau letak kat tepi bawah. Duit tak payahlah bagi beria-ria ya. Food coma. I nak tidur kejap sebenarnya. So this girlie is going to Tak nak kita. bawa kereta. So dari sana. Jauh So yeah. Kita kata lah Lego Benang-Benang ni macam main karakter energy. Oh. Practice bawa Mazda. Betul? Rasa dia stress lah.
morning. This is a day 3. 3 kan? Kita 3 dengan kat sini. Day 3. So hari ni kita nak pergi rumah tanda. Lepas tu kita pergi Tasik Tepeng. Lepas tu kita pergi hantar Padang Hijau. And then we balik straight away ikutnya. Dan semoga tidak jam. Macam basah dah cermin tu. Apa? Buat aja, buat aja. Oh, tapi mendung ini hidup panas ceng-ceng. Cantik ah. Tangkap gambar raya sini ah. Turn right onto Jalan Jongkong, K166. Kan biasa ada apa berhenti dekat satu tempat tu kan. Yang tempat tu tinggi. Banjaran Itu tinggi gerik masa. Bila titik masa. Tu dah ikut gerik. Gerik aku gerik. Apa nak naik? Aku Pensan bodoh. Malam tu kampung Pak Turn right onto Jalan Jongkong, K166. baca. Pak Tam. Suami. Neo got my back, culture tanks, tack on my mind. Mak kami bosan dah. She duduk je. Nah, ni cantik. Kata kan? Aku rasa sebab kau nak tengok macam mana kot gambar dulunya. Rasa macam tu. Umi nak ambil gambar lagi? Kat sini ni. Kat sini pula. Ni kat sini, kat sini. Tiga. Tiga. Tiga satu. Tak boleh select, tak boleh select. Okay. Apa? So sekarang dekat Seri Iskandar, hantar barang hijau. And then after that baru balik rumah. Tapi sekarang berhenti beli kopi dan nak tidur kejap. Lepas tu dekat Karab macam tu baru kita exchange drive. Dah makan sikit. Okay, tu je. Bye bye. I'll update later kalau I ingat. Beli panipu. Salah. What is that? Buat benda sampai jam ni tak faham. Dia dah cukup belajar lagi dah. Jangan disebabkan orang lain sudah hati tak ada. Kita dah bagi tahu dah hari ni pergi mana. Lepas tu balik terus. Sekarang baru pukul
7. Teknisi kita pun tak ada. Ada. Tapi kita tak ambil tak macam gini lah. Sekarang dah pukul 7 malam dekat baru dekat Bukit Tagak. Ikut. Dulu kan kat opsi gini lah. Kalau hujan je mesti dia. Tanah tinggi. Melihat orang potong. Memang macam tu. Ada semua orang dibelah macam tu. Belah dua. Tebal kan? Wah, bunyi ni.